Waktu saya dimaklumkan mengenai inisiatif kita sebut sebagai MCMC Legacy dan MCMC Care, dua inisiatif beasiswa yang hasratnya adalah untuk membantu pelajar-pelajar yang memenuhi syarat untuk mendapat beasiswa dan meneruskan pendidikan sama ada dalam negara maupun di luar dalam bidang-bidang tertentu. Saya tidak boleh tidak memberi sokongan padu dan penuh dalam usaha ini. Ini kerana kita tahu pendidikan adalah kunci dan jambatan ke masa depan yang lebih cerah, yang lebih baik. Untuk makluman, secara keseluruhan, proses pemilihan bagi penerima beasiswa ini telah diadakan dengan sangat teliti dan telus. 907 permohonan telah diterima bagi kedua-dua program, iaitu 588 permohonan bagi MCMC Legacy dan 319 bagi beasiswa MCMC Care. Jadi untuk MCMC Legacy, dari 588 hanya 5 orang yang dipilih.